Semua kita buang habis cat dan kita betul balik line body dia. Sebab line body dia dah terlalu, dia simen hari tu terlalu tebal. So kita buka balik dan dia dah flaky tau. Kita buka balik semua sampai rata macam ni. So sekarang ni line, tulang line ni, ni selepas kerja mengetuk, lepas tu setting balik panel, setting balik pintu, dia dapat balik line dia straight. So ni selepas siap baru draw balik line dia. Nak tengok betul straight ke tak. So kita tengok straight, point dia sama, point dia sama. So straight. So ini adalah antara features penting untuk sebuah Saga lah. Dia punya line body tu, tulang belakang tu mesti nampak, mesti jelas apabila dah siap cat. So sekarang pintu fitting semua cantik, fitting semua ngam. Sini pun sama, fitting line pun ngam. Okay, alright. Ini belum untuk getah lagi, kita belum pasang getah pintu lagi, tapi dah memang ngam, dah fitting. Tengok, kuat punya. So memang senang lah, nak tutup lembut pun senang, kuat pun senang. Okay, lantai pun belah sini kita dah buat balik. So kalau kita tengok, nampak tak ada kesal sambung pun. Dia buka satu plate ni sampai sini, so dah buat balik. Tak ada kesal sambung pun. Dan belah kiri pun sama. Okay, tengok, sini pun dah buat balik. Sini pun dah sambung balik. Ini dapat macam surface rust ni tak apa, sebab nanti bila dah siap, nanti baru kita akan clean balik semua. Tapi panel yang saya cakap tu dah buat balik exactly macam original. Exactly macam original. Line ni, feature line ni semua kena ada. Sebab dia atas, ni bawah. Okay, so exactly macam original. Tak ada nampak sesambung dan tak perlu simen yang merepek-repek tebal. Okay, tengok sini. Nampak line dia, join dia pun nampak. Yang surface rust tu tak apa, nanti bila diorang nak buat kerja simen, nanti dia akan grind balik bersih. Dia akan grind balik macam ni lah, kilat macam ni, baru dia start simen.